kerja kita. Barakah mesti tujuan kita. Barakah jadi benda yang kita sebut all the time. Kita nak waktu barakah umur, barakah keluarga, barakah isteri, barakah rezeki, barakah. Dan kita tidak boleh dapat barakah kalau kita tidak memulakan apa aktiviti dengan nama Allah, dengan Allah. Sebab itu ingat you all, nak buat apa? Nak buka komputer, nak bangun, nak buka pintu, nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. So dengan nama Allah pengasih penyayang. So kita bayang you all, sebut pengasih penyayang, pengasih penyayang, pengasih penyayang. So boleh tak kita sifat tak pengasih tak penyayang kalau kita ulang-ulang? Ulang akan masuk dalam kita punya pathway dekat otak. Okay, second segment yang ingatkan, saya nak beritahu macam mana kesan, macam mana kita create sesuatu habit tu secara automatik password digunakan. Kita sentiasa laju tu. Pergi mana-mana orang tahu semua password dia. Masuk cum tu masuk. Tak payah tanya password. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Boleh. Satu, bismillah. Ada barakah baca bismillah. Baik. You all hidup ni nak tak nikmat yang dah ada. Kita ada nikmat hari-hari kan? Ya. Betul tak? Betul. Nikmat sihat, nikmat lapang, nikmat mata, semua ada kan? Allah beri